Langkicu, laki tang cucu. Mana si Wati itu patang nak bayar utang ni, kini nak bayar utang dia tu, ha? Kau bayar utang tu banyak mana kaya kau Wati? Kau kamu bayar utang tu kau bayar utang kau. Wati, nak kau keluar kau dari rumah kau dah Wati, ha? Nak kau bayar utang kau dah, ha? Menyuruh kau dah, tiba membayar kau, menyuruh kau, tiba mau utang mana-mana muncul kau kaden, mau di mana? Madu, madu. Wati, nak kau bayar utang kau dah, keluar kau dari rumah kau Wati. Mau utang kau manis-manis muncul kau kaden. Pas membayar kabur-kabur kau lari kau, kabur kau sampai mencium hantu, hantu mencium kau, hantu nenek kau. Dia ada nampak si Wati dia, ada nampak ni Wati. Si Wati, masa nak tahunya di siku rumahnya, ha? Kok bisa kalian nak tahu ni Wati yang di rumahku, ha? Mana nak tukar dia orang gitu. Patlo kalian dia, ha? Dia lalah si Wati gua ke dalam rumah. Wati, kalau kau di rumah kau, nak kau bayar utang kau dah, ha? Jangan untuk kau, bos kau. Ada nak kau bayar utang kau dah, kalau kau di rumah kau, Wati, Wati. Cepat kau ya, Wati, kalau kau Wati, tiba membayar utang kau menyuruh kau. Nak manis kamu dari itu dah, nak rancak kau dah. Kalau kau Wati, Wati dan tunggu kau di situ kau, sampai kau keluar. Kau nak keluar kau, juga deh kau. Dan tunggu kau di situ. Utang kau 15.000 lo kau bayar deh dah. Rumahnya udah kalau peris selama sebungki deh kau tuh mah. Asik kau. Panas, panas. Wati keluar kau Wati nak tendang pintu rumah kau. Wati nak kau bayar Wati. Wati, utang kau 15.000 lah Wati. Wati. Dia malah pajak kau. Adik-adik, aduh kalian nampak nih Wati. Hah? Kemarin lah dulu. Aduh kalian nampak nih Wati. Wati itu nyo, utangnya 15.000 ni bayar aja kak kante lah itu. Sakit kante nyo. Kau tak jangan. Utang kante lo dibayarnya 15.000 lah itu. Mana Pak Wati tak kasih tangi deh kalian? Nggak tuh, udah tahu, udah makasih ya. Nggak asih Wati itu kalah, Wati itu ke dalam. Kau iya Wati. Kalau nak kau bayar utang kau Wati yang, dan tunggu kau di muka pintu kau. Hebat kau ya. Wati keluar Wati. Utang Wati. Utang kau 15.000 lah Wati. Lo kau bayar dah, hei Wati. Patang kau beli kerupuk leak kan? Lo kau bayar utang kau lo kan? Kau bayar Wati. 15.000. Pakai lado kau petang kan? Lado cari tu doh. Cari apa nek dengan ada kerupuk lado kok. Lado segini sarang mahal, tomat busuk dan kupu-kupuan tu membuat kerupuk lado. Hebat kau ya, ha? Klasik dia kau ya, ha? Deh, mau makan kau di muka rumah dia doh. Nak makan kau doh. Kecil kau punya rumah kau. Ibu orang punya kontrakan bukan deh kau. Maka sih kau mah orang-orang piti yang 15.000 tu ada lah kau pecah kaya di situ. Ni bayi bisa kan ni bayi kau. Kalau kau pada adik-adik dan menjawab, malu dia jurang kau tahu kau malu dia jurang. Besar kau mah. Gila kau mah. Stres 15.000 utang kau ungki-ungki lah. 15.000 tu kecek kau kagak ada tu kalau sudah tu kau utang lagi cek kau lagi. Masih kau. Deh malah si Mira tadi kau baca caranya kau. Mira tolong mama Mira. Kau menunggu baca giloti di muka pintu ha. Kenapa ada naik ganti pintunya 15.000 tu tuh. Cuma mulai kok.
Kata aku nenek nenek ada orang bicara dia mau bayar utang, dia mau bayar itu dia ditunggu di buka pintu ah. Mira tolong mama Mira. Tolong mama Mira apa minta aja PPT kata apa Mira? Alamak. Mas Mira lagi mana ini cek oleh nggak makan kau dia. Nah hujan hari ya, hari ya hujan, nunggu lah kau hujan di luar. Emang nih yang utang itu kan lagi jadi kau dia, tapi mungkin ini lagi ada dari kau. Ya, ini tuh harus ada bayi ya. Yang penting dia nggak salah dulu. Jangan lalu pada bayi utang pajak tuh, pajak siram ikan dan